Janganlah tutup syarikat ni. Kita tak mau bertindak dan sanggup membiarkan Palestin dijajah. Hanya kita mengarut duit zakat. Walaupun syarikat-syarikat ni dia bagi zakat dekat kita sikit, tapi dia bayar pelesinan dia kepada syarikat Israel ni besar. Dan syarikat Israel ni pula membantu negara Israel. Kita ni makan rambang dengan duit zakat tanpa menyedari yang mereka pulangkan syarikat ni kepada induk mereka, dan induk mereka menyokong pembentukan ekonomi Israel lebih besar daripada zakat yang kita makan. Eropah ni sekarang kenakan sanction tak apa. Negara kita terjejas ekonomi dia kerana kita tak mau berniaga dengan Israel. Asalkan kita tidak menjadi pembunuh orang Palestin. Negara kita mengalami keterjejasan pendapatan hanya kerana kita laksanakan boikot, dan boikot ini melemahkan negara kita. Tak apa, asalkan negara kita tak dicatat dalam sejarah sebagai sebahagian daripada negara yang membunuh orang Gaza. Jadi itu beza dia. Supaya tuan-tuan faham. Kalau tidak, tuan-tuan tak akan faham. Saya kata dekat tuan-tuan, orang Malaysia ni kita tak boleh nak lancarkan perang. Kita tak kuat. Kita tak boleh nak lancarkan sanction kerana kerajaan kita memang tak berniaga dengan Israel. Kita tak boleh lancarkan divestment kerana syarikat-syarikat kita tak mengadakan hubungan dan pelaburan di Israel. Kita buat sikit je boikot. Sanction dan divestment biar Barat buat. Kerana mereka sedang melaksanakannya. Jadi bagi mereka yang telah putus asa, mereka yang berpaling daripada perjuangan untuk menyokong Gaza, saya bagi tahu masa depan tetap ada. Cuma kita akan malu. Kerana kebetulan 57 negara Islam ni kebanyakannya tiada hubungan dengan Israel. Jadi kita tak faham apa itu kuasa sanction. Kita tak faham apa kuasa divestment. Jangan putus asa. Kerana kita tak faham kuasa sanction, kita tak faham kuasa divestment, kita nak putus asa. Sedangkan kuasa sanction dan kuasa divestment ni sedang dibuat oleh Eropah. Sebab tu sumut ni tubuhkan sumut Nusantara. Sebab kita hargai kawan-kawan Eropah kita. Takkanlah kita nak kata kawan Eropah ni sedang buat segala macam. Langgar sekatan, break the seal, break the silence. Yang mana lebih berani dia belayar. Yang mana ada kekuatan dan kepimpinan kesatuan sekerja, mereka demo. Yang mana orang awam dia keluar demo. Kawan-kawan Eropah kita buat semua. Takkanlah kita negara Islam ni nak gaul telur. Kita tak berniaga dengan Israel. Jadi kita hanya boleh buat boikot. Lepas tu kita duk gaul telur. Apa Eropah ni keluar? Oh bagus, bagus. Milan keluar. Oh bagus. New York keluar. Oh bagus. Zurich keluar. Oh bagus. Stockholm keluar. Lepas tu kita duduk rumah duk menterdahkan lagi ayam tu. Duk tengok berita Palestin, tangan duk punya ayam. Tak ada rasa perasaan sedih. Kita duk tengok Palestin, lepas tu duk order. Oh seronok ni berita Palestin ni. Lepas tu buatlah order dekat Grab. Berketul-ketul burger tu. Kemudian langgar IC tu gugup sambil duk bercerita simpati pada Palestin. Maka itu saya jelaskan, senjata terkuat kita adalah doa, senjata terkuat kita adalah doa kunut, senjata terkuat kita adalah boikot. Di Eropah mereka ada 3 senjata kerana mereka bangsa yang tidak memilih jalan agama.